Isu pencerobohan tanah anak yatim selesai. Antara paparan berita langsung dari Negeri Sembilan. Bersama-sama Amar Irfan Rahmat. Amar, silakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Isu pencerobohan tanah yang diwartakan sebagai tapak pembinaan asrama anak-anak yatim daerah Port Dickson di Bukit Palong diselesaikan secara baik menerusi siri perbincangan. Menurut penyelaras Yayasan Anak-anak Yatim Piatu Islam Daerah Port Dickson, Syed Arifin Abu Tahir, pihak pengurusan Kuil Sri Dewi Mariaman mengakui kesalahan mereka dan bersedia berpindah ke lokasi lain. Isu sensitif mampu ditangani secara baik sekiranya berbincang serta berlandaskan fakta serta bukti. Semoga kes ini menjadi presiding atau awalan supaya kita tidak beremosi serta bersifat perkauman dalam menangani sesuatu isu tersebut. Kita pun disedari tanah itu separuh di bawah TNB dalam lebih kurang 20 kaki tanah yayasan, yang sebahagian itu tanah KDN. Notis pengosongan tanah tersebut dalam tempoh 2 bulan atau sebelum 9 Jun depan sudah pun dikeluarkan. Mengembangkan potensi diri dan merangsang minda, itu objektif program Ziarah Cakna Raya, anjuran program pendidikan khas integrasi PPKI Sekolah Kebangsaan SK Tunku Munawir. Penolong kanan Muhammad Syahlimi Abdul Wahid, program itu turut memberi peluang kepada pelajar merasai pengalaman beraya bersama-sama rakan sekelas. 40 murid PPKI SK Tunku Munawir beserta ibu bapa mereka menyertainya. Program itu dirancanakan dengan ziarah sempena Aidilfitri ke 3 buah rumah pelajar daripada kelas tersebut. Program ini merupakan salah satu daripada pembelajaran di dalam program pendidikan khas. Biasanya kita panggil pembelajaran luar bilik darjah, yang mana bila ada aktiviti-aktiviti yang melibatkan aktiviti luar ni. Program ini saya menyokong sepenuhnya, ya. Dari tahun semasa ke semasa kita sentiasa, ya, merancang untuk program ini berjalan sepanjang masa. Kita gembira kita terima ramai tetamu, dan kita pertama kali terima tetamu pelajar-pelajar PPKI ni yang sama sealiran dengan anak saya. Jadi satu pengalaman yang menarik. Memang sangat baiklah kalau program macam ni dibuat. Bagus Kak, sebab budak-budak macam budak-budak PKI ni dia special sikit. Dia macam rasa teruja, lepas tu satu lagi dia rasa macam semangat nak pergi sekolah, mama nak pergi raya. Bukan mudah sebenarnya kita nak bawa anak kita ni pergi beraya di rumah orang. Jadi aktiviti ni pada saya satu aktiviti yang amat sesuai lah, bagi memberi pendedahan dan juga memberikan satu suasana raya lah untuk anak-anak kita bersama dengan kawan-kawan. Membentuk jiwa usahawan seawal usia 7 tahun, peranan yang dimainkan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI penting untuk membimbing usahawan cilik dalam dunia perniagaan. Saya belajar dari YouTube, dengan kitchen ni pun dari YouTube. Boleh belajar macam mana nak jadi usahawan cilik, dengan macam mana nak berjaya dapat jadi usahawan cilik. Best tak jadi usahawan? Best. Apa yang best? Dapat duit. Kursus dan latihan yang diadakan selain daripada pelbagai maklumat bermanfaat digunakan sebaik mungkin dalam mempromosi produk mereka. Kat sini dia dah pernah join kursus usahawan celik. Kat sini dia orang belajar pasal macam mana nak jadi usahawan. Yang basic-basic je lah. So dia orang belajar macam mana nak buka syarikat, mata wang, lepas tu macam mana nak promote produk dia orang. Di Negeri Sembilan, pengusaha busana tradisional dan makanan turut mendapat manfaat NADI. Saya nampak dia boleh membantu usahawan ni untuk dapatkan capaian maklumat dari segi pendigitalan lah. Sama ada kita dari segi bentuk-bentuk AI ke fotografi ke untuk kita promosi. Itu yang saya nampak lah. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Terima kasih, Amar. Pelbagai usaha dilakukan dalam memelihara alam sekitar termasuk hutan lipur dan kawasan rekreasi. Persoalannya, bagaimana tahap kesedaran awam berkaitan kepentingan penjagaan alam sekitar. Sempena Hari Bumi, wartawan Muhammad Syahid Muhammad Shah ada laporannya.
Hutan Lipur bukan sahaja menjadi destinasi pelancongan semula jadi, malah berperanan penting dalam mengekalkan biodiversiti dan kestabilan ekosistem. Jika tidak dijaga dengan baik, kita akan kehilangan warisan alam yang tidak ternilai ini. Secara asasnya ialah kita hendaklah menjaga alam ini. Apabila kita menjaga alam ini, kita menghargai hutan. Apabila kita menghargai hutan, secara automatiknya kita akan menjaga kebersihan. Kenapa penting kita menjaga kebersihan? Supaya tidak ada pencemaran akan berlaku di kawasan Taman Ekorimba. Penjagaan alam sekitar juga secara tidak langsung mampu mencegah penyebaran penyakit bawaan. Ia didapati sering berlaku di kawasan rekreasi. Oleh itu, apabila kita mengamalkan nilai-nilai kebersihan di Taman Ekorimba, semua penyakit-penyakit itu dapat diatasi dan semua pengunjung-pengunjung lain akan berasa selesa lah dengan keadaan hutan Taman Ekorimba kita. Mendidik pengunjung Taman Ekorimba, Jabatan Perhutanan mengambil inisiatif turun padang mendekati para pengunjung menerusi program CSR. Antaranya, aktiviti bergotong royong serta program penanaman pokok menerusi kempen pelestarian alam sekitar. Bila masuk hutan Lipur ni, kita tak boleh ambil apa-apa pun. Daun ke, pokok ke, batu ke, ikan ke, kita sepatutnya tak ambil pun benda tu kan. Sebab kalau kita dah ambil, orang yang datang esok-esok tu nak tengok apa? Kan, mungkin anak kita bila dia dah besar nanti, dia bawa keluarga dia datang sini, tak adalah rupa macam ni dah. Kan? Ini tak ada tebing dah, semua dah disimenkan, dah jadi macam longkang dekat KL dah jadi kan. Kita tak tahu. Masalah hutan Lipur ni kadang-kadang sampah-sampah yang seperti kaca apa semua, banyak yang orang tak sedar. Kadang-kadang bahaya untuk pada pengunjung, takut terpijak apa-apa semua kadang. Untuk kesedaran kita, biar kita letak dalam satu tong sampah untuk kebaikan. Setiap tindakan kecil memberi impak besar kepada masa depan bumi kita. Susulan itu, pemeliharaan alam sekitar menjadi tanggungjawab semua, sekaligus memelihara khazanah semula jadi untuk generasi akan datang. Hutan Lipur merupakan khazanah alam yang perlu kita jaga untuk tatapan generasi seterusnya. Oleh itu, kita datang untuk bersukaria. Jangan kita pulang membuat bumi derita. Muhammad Syahid Madsyah, RTM. Sebanyak 9 buah vesel tempatan ditahan Jabatan Perikanan Negeri Melaka sejak November 2024 hingga Mac 2025. Menurut pengarahnya Saufi Afendi Talib, ia ditahan di bawah Akta Perikanan 1985 melibatkan 36 individu termasuk tekong dan awak-awak. Kesemua kes telah dirujuk kepada unit undang-undang PUU untuk siasatan lanjut. Antara kesalahan yang dikesan termasuk menjalankan aktiviti tanpa lesen sah, memiliki peralatan menangkap ikan tanpa lesen, menangkap ikan tanpa kebenaran dan melanggar syarat lesen. Dan antara kes-kes tersebut adalah kes yang menyalahi peraturan ataupun Akta Perikanan 1985 iaitu menjalankan aktiviti perikanan di kawasan Taman Laut Negeri Melaka, di kawasan larangan menangkap ikan pulau besar dan juga vesel-vesel yang tak berlesen. Itu antara kesalahan-kesalahannya lah antara 9 kes tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program sesi Libat Urus bersama nelayan berdaftar Negeri Melaka di Serkam Jasin.